Selalu orang kata kalau ada pandangan orang Melayu ni tak pandai buat bisnes lah, Betul. apa benda semua kan, Suka lah. KWSP tak bayar Betul. lah. So I nak Okay guys, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Kita hari ini bersama dengan Jamali daripada The Patriots Book Publisher. Beliau bukan sekadar penerbit buku tetapi juga antara individu yang banyak membuka minda masyarakat terima kasih. berkenaan dengan ilmu, sejarah dan juga pemikiran, pelbagai latar belakang pemikiran kan. Betul? Jadi orang kata, jom adik, I nak start dengan satu soalan yang sangat simple. Okey. Simple ni Okey. mudah kita jawab Okay. Pernah tak ada satu momen you dalam perjalanan bisnes sebagai seorang Jamali ni rasa macam bisnes ni bukan sekadar jual produk, jual buku, Okay. tapi dia ada tanggungjawab yang lebih besar di sebalik mengambil keuntungan untuk menjual buku sahaja. Okay. Basically, soalan ni dia macam ada setengah entrepreneurs, dia bila dia start business, of course dia tengok pada profit, then along the way dia akan nampak yang business dia tu ada bigger purpose. Betul. Tapi for me terbalik Terbalik. as in Boleh memang daripada awal tu memang masuk ke dalam dunia perbukuan ataupun dunia penulisan tu memang dia start dengan bigger purpose. It was never profit awal-awalnya. Okay. We started in 2012. So kita nampak yang masa tu I dengan my team nampak yang ada kesenjangan dekat dunia media sosial ni yang tak banyak menulis tentang topik-topik ilmiah, tapi daripada dengan cara yang mudah difahami. Orang kata layman's term lah. Okay. Masa tu a lot of orang kata knowledge base punya pembacaan ni dia very dry. Biasalah buku akademik apa benda semua kan dry. So apa kita cuba buat ialah kita cuba bawa penulis-penulis yang boleh menerangkan perkara-perkara rumit dengan cara penceritaan yang lebih mudah, santai. So tak rasa berat. So kita sentiasa jadi macam jambatan di antara Mahain dengan dunia akademik. So that's the purpose lah. So daripada awal tu memang purpose tu dah ada. Okay. So basically it was never profit starting tu, dan alhamdulillah it become, of course kita dalam business ni kita nak tengok juga profit or how to self sustain. So basically kita berjaya matchkan dua-dua ni lah. Itulah. Permulaan dia terus memang tak Memang ada purpose. Memang dah ada purpose lah. Tapi dia bukan lebih kepada NGO. Dia memang Bukan. We started as NGO. We started as NGO. Tapi bila after 3 years, kita tukar kepada publication and I buat dia jadi syarikat. A lot of my abang kata kawan-kawan dia kata kenapa buat syarikat kan, dia kata kan kita NGO kan, tapi I ada masa tu I ada thinking dah, I kata business should be run like business. Yes. Dia tak boleh Tak boleh selama-lama tak boleh. sebab kita pun nak kena. Correct. And satu lagi, I tak suka mentality mengharapkan bantuan ataupun grant. Okay, betul. So bila you go for business, you run like business, is profitable and you boleh bayar gaji apa benda semua, so you tak adalah duk mengharap kerajaan semata-mata. Benda tu lah. Dan dia bukan tak boleh tapi Bukan tak boleh, tapi you kena boleh at one point, you boleh self sustain. betul. Sebab daripada awal mungkin lepas tu dia kena hire staff juga dan mereka pun kena ada gaji dan sebagainya. Itu memang wajib kat syarikat kan. Especially kita ni orang kata kita pun mewakili usahawan Melayu Bumiputera. Betul. Of course you nak tunjukkan yang selalu orang kata kalau ada pandangan orang Melayu ni tak pandai buat bisnes lah apa benda semua kan, KWSP tak bayar lah. So I nak set standard yang we are profitable, kita boleh kembang and kita boleh bantu dengan kita create job vacancy dan kita juga boleh KWSP so semua bayar. Itu yang seharusnya berlaku. Kita syarikat lah kan. Correct. Betul lah, tapi konsep orang kata Melayu tak pandai bisnes tak pandai bisnes salah ya. Dia nak kita buktikan dengan Encik Jamali sendiri. Tapi menarik tau sebab ramai yang kata, especially terutamanya publishing company. Okay. Dah buat buku yang jarang orang baca. Di kalangan rakyat Malaysia ni kita mungkin kurang tak cukup awareness berkenaan dengan buku-buku yang macam ni kan. Sebab kita biasa dengan culture apa tau? Novel lah. Novel tak. Lepas tu pergi boleh cakap ke?
Pergi kedai-kedai buku yang biasa. Contoh yang saya sendirilah. Okay. Kita kalau, I read books, non-fiction also, both fiction and non-fiction. So kalau pergi mesti macam, dah tahu dah kedai mana. Pergi dan Faham. jenis buku macam mana. And I tengok juga kulit buku tu. Faham? So dia punya first impression tu penting juga kan. Penting, ya. Kalau buku macam ni, jujur cakap kan, mungkin first impression kan. Satu kali, orang tak minat. Padahal kita kena support lokal. Kita kena sentiasa menyokong industri yang kata penulis-penulis Dan dan juga di industri bawah tempatan. Patriots kan. Ya. Tapi nak tanya juga kan, sebelum kita ke seterusnya, nak tanya, macam mana Cik Jamali boleh pilih penulis, macam mana boleh jumpa mereka dan menarik nak tahu. Sebab rasanya topik buku yang saya tengok tadi, macam menarik juga tengok. Dia berat-berat penulis. Betul. Tapi sebenarnya dalam dunia media sosial ni dia lagi senang sebab ramai yang menulis. Okay. So kita kadang-kadang bila kita come across orang share penulisan orang lain, kita tengok, and then kita boleh tengok selidik dia latar belakang, tengok artikel-artikel dia yang lain, and then kita tengok apa dia punya basically hala tuju penulisan dia. So basically I boleh katakan most of my penulis memang saya tengok daripada Facebook je. Daripada Facebook, and then I approach, I DM dia, I kata I'm from Patriots, I nak ajak you join penulis. Tapi I boleh katakan juga dia agak rezeki terpijak sebab masa I buat Patriots, dia start dengan portal and then kepada buku. I boleh katakan we were one of the only portal yang wujud yang memang fokus dekat benda selain politik. So bukan topik politik je lah. Bukan topik politik. Okay. Open. Bukan. Macam-macam. Memang macam-macam selain politik. Kecuali politik. Kecuali politik. Salah. Satu dia politik dan yang lain. Kecuali politik. Sebab masa tu media sosial ni dia penuh dengan cerita politik. Betul. So I kata macam berat-berat. I kata macam apa orang kata kehidupan ni bukan semata-mata politik. Betul. Kita ada sains, kita ada macam-macam lagi. So I kata tak apa, I tak nak cerita politik dah ramai orang cerita, kita benda lain. Cerita benda lain. Tapi sebab I punya minat daripada dulu, memang I suka storytelling macam Discovery Channel, Nat Geo, Animal Planet. So I nak buat satu konsep cerita tu. Konsep tapi dalam bercerita. bentuk ayat. Betul. So itu antara dia punya ni lah. Okey, menariknya. Cara Cik Jamali bermula macam mana? Orang tak kenal lagi Patriots mungkin, yang ramai di luar sana tak kenal lagi. Tapi bagaimana you bermula Patriots tu dengan asas yang sangat kukuh. Maknanya it comes from you. Bukan daripada orang lain, bukan daripada influencer macam ataupun sosial media. Tapi tadi you cakap senang nak cari sebab sosial media sekarang banyak orang menulis kan. Betul. So you randomly pick ke randomly tapi tak nak terus. Kita tengok, kita apa orang kata kaji background dia. Background macam mana tu? Background macam mana? Background dia mungkin daripada aspek dia punya level of studies dia. Ataupun dia ni orang betul ke, just fake ke copy paste ke kan. Tapi masa tu quite easy sebab masa tu tak ada AI. Yelah. Sekarang kan banyak orang tadi kita tengok Sekarang macam mana? Kalau copy paste kan boleh detect lah. Boleh detect? Boleh detect. Boleh sistem nak check kan. Correct. Tapi ramailah yang akan menggunakan AI ni, so we don't really know adakah orang tu betul-betul tahu ataupun tidak. Sebab AI ni kita pun tahu dia ada dia punya apa kata dia punya cognitive bias dia. Bila kadang-kadang kalau you perasan dekat AI ni, bila you prompt something, dia akan, walaupun dia tidak ada data yang tepat, dia akan create data tu sendiri. From thin air dia akan buat je benda tu. And it sounds convincing. So kenapa penting orang-orang yang ada background, contohnya macam sains kan. Kalau you prompt pun, tapi bila fakta tu salah, you as someone yang dalam bidang tu you boleh nampak, you boleh tahu. So you boleh ketepikan data tu. Tapi bila sekarang orang pandai menulis, dia punya katalah dia punya storytelling sedap, dia nak cerita pasal contoh subsidi minyak, and then dia ambil data from AI. Tapi dia tak tahu pun data tu betul atau tidak. Betul. Dia just copy paste. Dia just copy paste. Think AI tahu semua. Kalau dia tak copy paste pun dia tulis sendiri, tapi dia ambil data daripada AI. Tapi dia pun tak tahu data tu betul ataupun tidak. That's why macam mana pun
walaupun AI macam mana powerful pun, we still need humans yang boleh saring. Ya, ya. Ah. Betul. Last stage dia memang kena perlukan manusia juga untuk Ya. detect dan filter dan last stage kan. Betul. So kita tak boleh lah sebenarnya 100% rely on teknologi. Betul, tak boleh. Tapi dia memudahkan proses sebenarnya kan. Tapi yang penting Dia mudah proses. mudah sangat. Mudah sangat. Utamanya sekarang kan. Cumanya I risau yang muda-muda lah. Yang muda-muda, sebab kita ni orang-orang yang dah biasa dengan Google. So we use Google tu untuk bantu. That's how we see AI juga bantu. Dia macam bonus je sebenarnya untuk membantu memudahkan you punya harian aktiviti harian kan. Cuma kadang-kadang yang the young ones ni, bila dia tak biasa pakai, dia tak nampak AI as tools, tapi dia nampak AI tu sebagai kitab kebenaran. Wow. Lain tau, lain. Tak, ayah dia kitab kebenaran tu yang bahaya. Tak, sebab betul. Sebab the young ones, dia prompt apa, apa saja Cuma keluar, dia anggap benda tu betul. Diorang tak ada masa usaha nak check. Dia tak ada cross reference. Dia tak ada cross reference. Dia tak ada cross reference. So mereka kan, sebab kita dah diserap dengan minda dan juga pemahaman mengatakan AI is good, everything is good. Apa benda semua you tanya je apa-apa kat ChatGPT ke, sama macam sekarang kan. Semua jawapan tu betul. Tak sebenarnya kan. Tak. Sebenarnya dia tak penuh pun data pun mungkin ada yang fail kan. AI tak ditrain untuk kata saya tak tahu. Ya, betul. AI dia akan create apa saja hallucination jawapan dia. Dia pelik-pelik kadang-kadang. Kalau you nak tahu betul AI tak, you cuba cari satu topik yang you betul-betul mahir, you cuba prompt. You tengok apa jawapan dia. Memang mengarut. Nanti kita cuba Kita cuba. I pun tak tahu tak topik yang paling mahir nanti kita tanya. Topik paling you tahu memang mahir, you cuba tanya AI, tengok apa dia apa jawapan dia kan. Dia bukan jawapan yang lengkap lah. Okey. Kita nak kembali kepada topik yang macam you punya permulaan kan. Your purpose. Tadi dah cakap dah. Tapi orang kata macam mana sebenarnya journey Jamali bermula dengan dunia penerbitan buku ni? Actually penerbitan ni dia datang pada tahun ke-5 lepas I started Patriot. Patriot lepas 5 tahun lah. Lepas 5 tahun. Patriot started as portal. So portal online je? Portal online je. Dekat FB je. And Facebook saja? Dekat Facebook saja. YouTube tak ada apa? So kita memang plan dia ialah untuk buat satu platform di mana orang-orang yang tak ada tempat nak menulis, boleh datang and menulis, and kita sediakan audience. Kenapa saya baru tahu? Sedih. So that was in 2012, and then kita buat. Then in 2017, bila kita dah tulis lebih kurang, I think masa tu dah dekat 18,000 lebih artikel. Pelbagai. Bawah 40 is still ni lah, Tamadun Melayu lah. Kita punya 40 memang orang kenal Patriot as sejarah Melayu. Walaupun kita tulis geopolitik, kita tulis sains, physics banyak, tapi kita memang sejarah Melayu. I think because masa tu sejarah Melayu punya topik ni tak ramai yang menulis. Betul. So lepas 5 years tu, in 2017, after 5 tahun tu, ramai yang followers Patriot yang membaca kita punya artikel ni mula kata macam dah susah lah nak cari you punya artikel. Benda tu dia kata, bang kenapa tak bukukan je. So that's where we started. Tapi benda tu juga in business satu benda yang bagus, which is you create the demand. Bukan you ada setengah orang dia cater to existing demand. Tapi I create the demand. So that's why macam kalau orang tanya what is the strong point of Patriot, kenapa buku-buku you walaupun berat tapi boleh jual, sebab kita dah create the demand. Kita create orang yang suka. Kita orang create orang suka membaca tu, sampai artikel pendek pun bang pendek sangat pendek sangat dia kata kan. Maknanya intipati dia bernasah. Dia punya content itu very quality. At least kita I kata bolehlah, adalah orang kata bakti kepada negara tu, create apa orang kata community yang suka membaca. Community yang suka membaca dan berminat dengan topik yang sangat orang tak apa nak membaca, dan kisah juga, which is berkenaan dengan sejarah kita. Menarik kan, sebab dia punya dengan colour dia pun main peranan tau sebenarnya. Daripada jauh nampak macam buku Harry Potter. Ni tak copy Harry Potter. Tapi menarik sebab saya cakap lah, kenapa saya baru tahu lama. Saya rasa because I love to write last time. I used to join macam community wartawan lah. Sebab saya suka
Tulis buku tapi journal je lah. Tak adalah beli buku kan. Kan macam, You should. yeah, I know. That's what it is. Okay. Sekarang ni kan zaman viral, zaman konten. Orang semua akan ambil jalan mudah tau, Syabali. Maknanya you buatlah konten yang ada Sensation. TikTok ke? Ada, of course. Ada. Okay. Of course, di TikTok tak ada menari. Tak ada. Bang dah. Tak ada menari. Tapi konten tu lebih kepada ilmiah dan juga mengeluarkan orang kata membuat video yang sangat berkualiti dan tepatlah dengan brand jenama daripada The Patriot sendiri kan. Yeah. Jadi kenapa you pilih untuk jalan ini, buat buku back to old school punya Okay, style? dia macam mana pun satu yang orang buku, industri buku kat Malaysia ni dia memang topik yang orang kata tak pernah tak hangat. Sebab selalu orang nampak buku ni as sunset industry. Maksudnya orang tanya, ada ke orang baca buku lagi? Ada ke orang apa ni semua kan? Betul ke? Buku tu masih lagi relevan sekarang buku kan? ni masih relevan ke? Ada TikTok, ada all sorts of portals, all for free apa benda semua kan? Betul. Tapi one thing yang orang kita tak perasan, I rasa ialah kita undermine orang kata the importance of books. Yes. Buku ni I cakap, dia dah withstand the test of radio, dia dah withstand the test of television, Kindle. Ada orang kan dulu Kindle kan, orang beli Kindle kan. I selalu tanya orang, you beli Kindle tak? Sekarang ramai lah guna Kindle. Sekarang mana tak ada buku dah. Dah budak kecil. Dia sekolah guna Kindle je. Ikan main. Dia dah lepas ni zaman internet, zaman Kindle, zaman screen. But still people go back to books, to printed books. Sebab printed books ni, dia memang, satu dia ada peminat dia, tapi satu lagi practicality. Bila you baca dekat screen, mata you cepat penat. Betul. So you prefer buku. And kenapa buku ni pun ada dia punya seni. Buku warna tak boleh terlampau putih. Kalau dia terlampau putih, bila you baca, dia reflect cahaya, mata you penat. And then the size of the font. Semua benda tu penting, dia ada seni dia. And buku ni dia memang evergreen. Evergreen, sepanjang zaman. Sebab tu bila orang tukarlah ke TikTok macam mana pun, at the end orang akan balik kepada buku. Betul. Boleh. Sebenarnya kat saya sendiri, sebab kita dulu kita selalu beli buku, tapi dah ada TikTok, ada Kindle. Kindle pula guna anak buah punya kan. Tapi kita dah biasa dengan teknologi sekarang ni. Tapi bila one point, I go back to books. Sebab I miss the feel. Correct. Nak pegang feel buku tu lain dengan pegang phone, pegang gadget lain. Ya, hari kita lahir pula zaman yang bukan memesankan gadget. You nak Yes, I like to write. So bila I baca, I suka tengok ayat yang tak faham. Kita akan tulis, ni maksud dia ni. So kita suka menulis. Puas tau. Puas. Kalau Saya memang puas. Kepuasan tu ada compared to you baca buku dekat screen and then mata memang rosak. Saya sekarang dah pakai specs. Sebab bukan baca buku, sebab ni screen lah. Screen. Dah berjauh screen time kan. Tapi betul, dia kembali walaupun zaman viral, zaman content, kita akan back to the books no matter what. Sebab tu you choose to buku sampailah hari ni kan. Betul. Dia walaupun banyaklah cabaran ataupun komputer tapi seramai. Seramai yang dah buat pasal topik yang sama. Mesti ada kan? Ada. Tapi The Patriot still nombor 1. Dia lagi pun optik lah. Ada, kalau you baca Harry Potter lah buku dia tengok dia. Kalau you baca banyak dekat screen pun, tapi dekat rumah you tak ada library. Tak library, macam kosong kan. Ya. This kan setiap rumah. Optik. Masuk bila orang masuk rumah, you punya library kan. Hebatnya kan, padahal satu buku tak baca ni kan, tak habis baca. Dulu ada event yang Big Bad Wolf ke? Big Bad Wolf. Saya beli 5 buah kotak penuh. Tapi buku tu sekarang ada orang kita boleh itulah buku kan sebenarnya dia takkan terhapus ke cerita. Saya baca je separuh lah. Of course. Tapi buku tu sekarang kita sumbangkan kepada mana tahu? Kepada rumah rakyat yatim. And misconception of books ni kadang-kadang orang akan rasa macam bila beli buku kena baca. Dia kadang-kadang ada je yang beli buku, contoh you know that you ada certain benda ataupun certain topics yang you nak tahu tapi mungkin bukan sekarang. Tapi bila ada kat depan mata kita beli je. Betul. And some books tak perlu you baca kulit ke kulit. Ada banyak je buku-buku yang especially buku-buku bukan buku cerita. Buku cerita you kena baca depan ke belakang. Tapi ada buku-buku macam self-help, macam how to use your time wisely.
dia ada 13 bab. Dia bukan jenis buku yang you kena baca depan ke belakang. Ya, dia. You baca, bab 5. You mean betul, baca je lah bab 5 je. Betul. So Tak sesuai kena ikut daripada bab 1 Ah. sampai hujung kan. Ya, Ikut kita sebenarnya. betul. Tapi macam cakap buku tu, mungkin kita tak perlu ke sekarang. Tapi bila kita nak beli, later on, nampak pula topik ni macam boleh guna. ada buku. Ada. Kita ingat kan, lain kita akan ambil. Bahaya. Saya memang I ada habit tu. Dia macam kalau nak pergi kedai buku, mesti akan beli buku yang saya tahu I akan guna. Ya. Macam financial literacy ke, Correct, business correct. 101 ke, benda-benda yang akan guna sekarang. Betul. Tapi I simpan sampai hari ni. Ya. And I use it Bila kita bila nampak, perlukan. bila perlu kan. Correct. Betul. Especially kalau you dalam bidang yang macam banyak nak kena Deal with human being, correct. communication. Apa orang kata, yang you akan jumpa orang fast, orang kata demi industri kan. Yes, So bila you nak jumpa, you ada je buku tu untuk you Betul. baca. Untuk kita refer balik kita Correct. sendiri kan macam Correct. mana kan. Yeah. Okay, dalam banyak-banyak buku ni Jamali kan, ataupun dalam banyak-banyak projek, mana yang moment yang Cik Jamali rasa okay, this is actually bigger than the business itself. Mesti ada satu ataupun couple of option. Adalah a few. I think I boleh Ada ke kat sini sekarang? Dunia Tanpa Tembok 2. Dunia Tanpa Tembok. Ada. This one. Oh, ni pun ada sikit pada tahun ni. Ini ialah kita punya best seller. Okay. Kita buat 3 buku, Dunia Tanpa Tembok 1, 2 dan 3. Okay. So this was buku kelima kami. Dunia Tanpa Tembok ni. And this is best Buku seller. kelima mana daripada awal tu? Daripada awal tu. Oh, ini so ni ini ambil- title kelima. Lama dah. But still Still sampai hari ni ada. still selling strong. Penulis dia pun Aiman Rashdan Wong ni is a graduate from International Relations. Okay. So Aiman punya kelebihan ni ialah dia boleh tulis buku, dia boleh tulis tentang geopolitik, politik antarabangsa tapi dalam bahasa yang sangat mudah and orang boleh faham. Okay, so kenapa buku ni I think it's a defining moment for me ialah sebab buku ni juga dia jadi masa tahun dia keluar tu jadi buku, dia dapat anugerah buku kebangsaan. So buku terbaik. Ni. This one. Okay. Buku terbaik and I would say buku ni yang buatkan orang minat geopolitik. Orang Sebab start ayat mudah faham. ya. Orang nampak. And geopolitik ni bila you ulas, contohnya you ulas perang US Iran, orang nampak smart. Kan Betul. benda tu kan. Nampak So, macam bijak. bijaknya kan. You boleh ulaskan. So, but this was the book antara buku yang I rasa Dia dah ubah kot persepsi orang juga. Ya, Kena ada correct. topik tu kan. Right. And also buku ni sebenarnya dia naikkan kita punya package punya orang kata punya standards di mana kita bukan saja boleh tulis pasal sejarah Melayu tapi kita juga boleh tulis tentang hubungan antarabangsa. Antarabangsa. Ya. Mesti dengan ni. This was the book lah. Tapi Apa tembok our best selling of course dia buku terjemahan. Kita buat buku Psychology of Money. It was bukan Bukan ni apa motivation punya bukan. dia self help Self-help. tapi bukan buku tempatan Morgan Housel punya tapi kita terjemah. That was our first book yang kita beli rights. Oh, okay. So you beli the rights atau you We went dapat to terjemah? Frankfurt Book Fair. Kita jumpa dengan author and then kita jumpa publishing house dan kita kata kita nak bawa ke Malaysia untuk kita terjemah. Since then banyak lah Hidden Genius kita ada, and then kita ada Art of Spending Money, and then from there kita start to bawa masuk a few every year memang kita akan ada beli 2-3 rights untuk kita bawa masuk. Yalah, ke Malaysia. penterjemahan pun salah satu daripada bisnes juga kan. Correct. Luka pula kan. Correct. Kita boleh terjemahkan Yeah. buku-buku Yeah. yang hebat dekat luar. Ya. Lepas tu bawa masa sini under Correct. di Petrus lah. Betul. Tapi kena beli the rights lah kan. Ya. And so every year memang ada. Memang ada. Dan pemilihan buku di luar tu macam mana? You pilih based on author? Satu author. Author. Tapi of course kita tengok juga orang kata apa isu yang kita rasa Malaysia minat. Okay. Kan. Yang kena masuk juga dengan kita punya Ya. masyarakat. Sebab buku ni dia kena balance out between orang kata benda yang orang nak baca dengan apa yang you nak bagi tahu. bagi tahu. Okay. Faham. Kalau you bagi tahu semua buku yang you nak bagi tahu je jadi short sendiri. Nanti tak terjual, you pula kata orang tak support lah apa benda semua. Kadang cerita detik apa tu kan. Kan? Sebab some really diorang buat buku tu bukan untuk market, dia buat buku tu untuk diri sendiri. Ya. I kata tak ada masalah benda tu, tapi dia tak terjual jangan marah. Kan sebab orang tak minat. Betul. Sebab dia tak
topik tu tak Yeah. orang tak dengar, orang tak baca lah. Correct. Sebab you buat untuk diri sendiri kan. Betul. Topik-topik macam ni memang orang akan nak tahu. Sebab dia pula gunakan pemahaman ayat yang mudah untuk kita faham kan. Bagus. Orang tak suka sejarah Melayu tapi sekarang ni tiba orang macam terlebih pula. Terlebih pula tu bukan dia. Terlebih Tapi sampai bagus lah. Dia memperkasakan dan mematapahkan tau Jamali. I punya pengalaman lah tulis buku pasal sejarah You Melayu. Jamali pun boleh juga lah mestilah kan. Tapi tak ditulis buku lagi. Tak terlalu. I social writer je. So masa kita start sejarah Melayu, kita tulis nampak tau perbezaan like 10 years ago bila kita start tulis sejarah Melayu, ramai yang macam apalah sejarah Melayu siapa ni yang nak apa baca benda lah kan. Ada yang tak kurang kata macam kuno lah, regresif lah, apa benda semua kan. Tapi fast forward sekarang sejarah Melayu tu diorang pula lebih-lebih. Dia create benda yang dia buat short sendiri lah. Naratif sendiri lah. Jadi macam apa benda ni kan. Ada ke? Ada, ramai. So, but basically, I boleh kata lah, I punya, orang kata minat untuk tulis sejarah Melayu, dia datang daripada apa orang kata perasaan pelik tau. Pelik dia kat mana tau? I pelik. Kenapa dekat seluruh dunia, bila orang pergi jumpa, let's say you go to Japan lah you jumpa dengan seorang anak muda Jepun, dan anak muda Jepun ni boleh cerita tentang sejarah bangsa dia, sejarah negara dia, dengan shogunate dia, dengan ideologi samurai dia, and you call him or her knowledgeable. Bagus you tahu sejarah you. You pergi mana-mana seluruh dunia, kalau you jumpa orang yang boleh bercerita tentang sejarah negara dia, sejarah bangsa dia, sejarah tamadun dia, you akan kata dia knowledgeable. Tapi I pelik, kenapa dekat Malaysia bila orang Melayu cerita tentang tamadun dia, sejarah dia, orang panggil kuno and regressive. Why? Wow. Kenapa orang Melayu kena rasa macam tu? Kenapa orang Melayu rasa macam bila cakap sejarah Melayu dia segan, dia rasa macam so jadi pelik. Itu adalah titik tolak. Dia tak apa, I tulis sejarah Melayu lah. Tapi ayat you ni betul-betul memang abadi kan. Memang abdikan kita punya budaya lah. Sebab tu ramai anak muda malu. Malu nak berbicara dan bercakap tentang dia on public. Tapi macam cakap kalau pergi Jepun, dia orang relax je. Anak muda pun tak ada masalah, tak rasa malu. Padahal mereka bangga. And to a point, bila cakap sejarah Melayu, orang Melayu sendiri rasa macam rasisnya. Macam what's so racist about? Knowing our own culture, our own identity, our own history. Yes, ni menarik. Betul, itu konsep yang kita boleh apply to business kan. Ramai sebab kita topik tu berat. Topik tu orangnya kan alah rumit ni nak tahu kan. Tapi itulah konsep orang macam judge before. So kita itulah orang kata ni the whole konteks masyarakat ni dah salah sebenarnya. Datang Malaysia pun sedikit. Tapi kalau kita pergi luar negara betul. Macam mana dia orang boleh beritahu dengan lancar dan tanpa rasa segan, tanpa rasa takut. Lagi bangga adalah. Betul. Ni saya rasa macam kita pun kena sedar, kita kena buka mata dan celik sebenarnya. Bukan berat pun topik macam ni. Dan kita mungkin boleh tukar sedikit membeli buku-buku. Ada kedai ke? Ada. Kita di Kinokuniya ada, di MPH ada. Semua adalah. Semua ada. Apa lagi Kinokuniya, MPH, Popular. Borders tak ada dah. Book Access. Okey, banyak. Dah dekat sini juga. Kat sini juga. Kat sini boleh boleh. Tapi memang kebanyakan buku kita memang online lah. Orang dekat TikTok ke, dekat Shopee. Mana kalau online everywhere you go you boleh deliver. Ya. Sebenarnya luar negara pun. Luar negara boleh. Sekarang ramai tak? Ramai juga. Beli daripada luar negara. Ada dekat pelajar-pelajar dekat Mesir mana. Pelajar. Okay. It's a good reference untuk student also kan. Correct. Okay, macam mana kita macam nak sambung lagi topik tu kan. Okay, tapi podcast ni orang kata berkenaan dengan kita boleh sebut recharge business with purpose. Apa maksudnya untuk Jamali sendiri? Business with purpose. Business with purpose. Business with purpose ni to me benda ni dekat dunia corporate dah banyak cerita tentang 3P ni lah, profit, planet, people. So basically dulu orang bila business ni orang akan cerita pasal profit dulu. Planet and people. Planet ni environmental lah. People ni you jadi kebajikan orang, nombor 2, nombor 3. Tapi bila masuk all these element SDG, Sustainable Development Goals, ESG, Social Entrepreneurship, benda semua, people dah put more people dulu, planet, and then baru profit last. Dia tukar susunan. Dia tukar susunan dia. So basically sebenarnya bila kita go ke dalam business ni, of course profit is one of the main part,
tapi dia kena juga ada purpose. Tapi I would say dekat Malaysia, konsep social entrepreneurship ataupun putting purpose lain, tujuan lain selain daripada keuntungan semata-mata tu, mungkin kesedaran tu masih kurang, ataupun bukan kesedaran tu kurang, dia just tak tahu macam mana nak buat business from social impact. Basically macam mana you punya business tu you boleh buat keuntungan, maknanya you mandiri, tapi pada masa yang sama you boleh bagi social impact. Benda ni sebenarnya masalah ni memang berlaku. Macam contoh, kita juga adalah social entrepreneur under Yayasan Hasanah di bawah Khazanah. So antara benda yang bila kita jumpa dengan peserta-peserta lain Yayasan Hasanah, ya, kalau dia daripada NGO, dia nak jadi social enterprise, dia nak buat profit, dia akan ada problem. Sebab dia tak tahu mana dia nak jadikan monetization part tu. Betul. Tapi kalau business, dia nak convert jadi social entrepreneur, senang. Dia just kena cari dekat mana yang social impact dia nak buat. Tapi kadang social impact ni pun pelik juga, sebab most businesses bila I tanya kan, macam okay, apa social impact you? Dia kata, social impact kita menggajikan B40. Dia kata semua syarikat menggajikan B40. Kan? Itu bukan social impact. Itu bukan social impact. So to me, business with purpose ni sebenarnya benda yang paling penting ialah bila you ada purpose in business tu, I rasa benda lain jadi mudah. That's for me lah. For me, bila you buat benda tu, dia lebih besar daripada profit. You ada that tenacity, you ada robustness, you ada kekuatan mental untuk hadapi ujian ekonomi dan ketidaktentuan. So because purpose you tu besar, and it's not just about profit. Profit ni is just a mean untuk you dapatkan you punya purpose. Sebab tu for me, businesses dia kena ada purpose yang kuat, so that you boleh go the distance. Sebab I bagi tahu you, lagi-lagi sekarang ujian berniaga ni besar. Dan kalau you masuk semata-mata profit, you tengok untung rugi, you hanya akan nampak numbers je. You tak boleh go the distance, you tak ada robustness, you rasa macam down sikit, terus give up. So benda tu antara penting lah. Mungkin kalau tak ada benda tu, mungkin kejap je kot. Ya, betul. Kan? Sebab bila tengok numbers kan. Ya, correct. Kalau ada satu masa tu mungkin drop. Masa bulan Januari tinggi. Lepas tu tiba-tiba masa COVID ke drop 100%. Confirm kalau most people dia akan kalau you nampak untung rugi je, you akan give up lah. Sebab tu macam cakap business with purpose tu, purpose tu kena besar daripada. Tapi sebenarnya nak kekal ada niat purpose tu untuk tutup keuntungan. Kita buat business memang nak untung kan. Susah juga sebab along the way tu kan, mesti Jamali sendiri ada fasa-fasa. Of course. Downfall ke apa kan. Betul. Pernah tak rasa titik terendah yang macam hilang purpose tu? Of course. Business ni, orang kata kalau siapa tak pernah jatuh, tak buat bisnes lah. Belum habis buat bisnes lagi lah. Betul. Kita capai titik tu. Lah. I think benda yang paling titik terendah tu, of course, bila you buat bisnes and then your business falls, tak jalan walaupun purpose you besar. Dia macam ni, bila you ada purpose, jalan ni banyak. Macam contoh, katalah kalau I kata I nak my purpose ialah untuk orang kita lebih minda terbuka, lebih analytical daripada critical. Itu boleh katakan why I do books ialah disebabkan I nak orang berfikir secara analytical lebih daripada critical. Orang critical ni, orang kita ramai, dia nampak je benda dia boleh kritik. Ni tak patut buat macam ni, gini. But are you analytical enough to know why that happens? Benda tu kan. So I nak create orang analytical. Kalau bila you ada purpose, contoh katalah kalau I buat buku and buku tak jadi, business ni partly you kena tahu juga when to let go. You tak boleh degil kadang-kadang, sebab of course untung rugi you tengok, tapi bila you tahu business ni dia dah sampai dia punya peak and tak boleh, and you kena let go. Tapi let go memang dissolve lah. Dissolve. Contoh. Tapi bila purpose you still ada, it doesn't have to be books. You can buat business lain, tapi menjurus ke arah purpose yang sama.
So that's why purpose tu dia give you the push lah untuk tak stop, and untuk you cari cara, you become creative lah, you cari jalan untuk Dia bukan analitik apa, dia you akan jadi kreatif lah sebab bila you hadapi masalah macam tu, you nak tak nak, you sebagai orang business owner, you memang kena fikir at that point of time. correct. Dia tak ada macam duduk dia malah nangis ke. Dan bila you tak ada purpose, itu yang buatkan Hilang you arah. hilang arah, or you just nampak untung rugi tu, you tak ada apa orang panggil, you tak ada bukan moral, you tak ada Macam pendirian lah. Bukan pendirian. Yang purpose tu is your pillars lah. that's what happens when you kata kenapa orang ni dia sanggup macam contohnya macam dia mengiklankan iklan judi, macam you, tapi sebab dia nampak duit je. Duit je. Dia nampak duit je, dia tak Dia ada tak ada ni. Dia tak ada marah. Bukan marah lah. Tapi I faham maksud kata ni. Tak jumpa ayat tu. Tak jumpa ayat tu. Tapi saya faham macam dia tak ada pendirian. Dia tak ada, bukan pendirian, bukan. Dia tak ada benda tu. Dia tak ada that standard, dia tak ada piawaian tu, dia tak but that's not the word juga. Tapi dia tak ada benda tu lah. Maknanya kalau untung rugi semata-mata, benda semua boleh anggap. Ya, betul. So benda tu jugalah, purpose ni Bagusnya. dia bagi you satu Jalan dia tepat. betul, dia bagi satu, you ada satu ni garisan yang you takkan langkau. Betul. Untuk For just sure. untuk rugi saja. Betul, for sure. Bila dia tengok counter je, dia akan terus, dia akan bawa kita ke arah yang salah. Tapi bila kita ada purpose daripada awal, Correct. bagus lah ayat tu sebab saya pun baru nak start berjinak dalam bisnes kan. Bila tak ada purpose tu macam hilang arah sebab kita akan tengok nombor je. Dia tak ada purpose tu sebenarnya mengawal kita juga. Betul. Mengawal kita daripada segi semua, emosi, duit, terutama pengurusan duit dan sebagainya kan. Tapi bila ada purpose, tapi kita macam tadi cakap Jamali kan, dia naik turun tu ada kan. Lepas tu cara bila Cik Jamali kongsi tadi, macam mana nak recharge balik is you divert. Tapi untuk business pattern tu macam mana? Bila you alami titik terendah, macam mana you divert masa you dengan ni? Apa business lain ke ataupun you pergi travel ke? Untuk kalau kita Untuk cara sendiri, daripada aspek recharge lah, kalau daripada aspek business ni, especially kalau orang yang sangat aktif in business apa benda semua, recharge ni can mean macam-macam. It can be reskill balik. Contohnya macam maybe I start masa tu AI tak ada. Tapi bila kita tengok AI masuk, then kita unlearn, relearn lah. Benda tu semua. That is kind of concept recharge juga. Or kalau you banyak bergerak and you rasa macam you are stuck, maybe what you need to do is just take a step back and you tengok balik from bird's eye view. Kadang you jalan kan, you jalan, kadang you jumpa banyak roadblock, you jumpa banyak wall, tapi sebenarnya you just need to take a step back, relax. And let kadang-kadang ni kan macam memang rezeki Tuhan lah. Rezeki ni Tuhan ni. Kadang kita cuba macam mana, macam mana pun tak tapi mungkin you just need to step back, relax sama benda semua kan. Tengok apa sebenarnya yang Tuhan letak kat depan kita. Tengok. And then jangan degil. Benda-benda macam ni lah, benda-benda yang I rasa why recharge is important. Dia sebenarnya dia lawan perkataan FOMO. Dia fear of missing out. Ramai orang dia buat benda silap bila FOMO tu datang. Dia nak control ni yourself, your mind. And lagi satu duk suka tengok apa orang buat. Rasa macam nak kejar orang tu, macam we are left behind, nak kena kejar. Betul. Benda tu lah. So recharge ni dia luas, and I think that is one of it. Ialah recharge ni kita tengok balik diri kita. Dia lebih kepada, kalau tanya I rasa dia macam konsep muhasabah lah. A lot of time in my orang kata 14 years 15 years bawa Patriots ni, ada benda-benda yang I belajar yang sometimes you have to let things go, and you kena duduk dan you kena tengok from daripada from a wider angle. Bila you kat depan kan you tak nampak kan, bila you take a step back, your vision becomes wider. Bila you belakang balik wider baru you nampak
benda tu. So yeah. Itu konsep recharge lah. Banyak Ah. pemahaman yang boleh. Ya. Dia bukan setakat pergi travel dia lepas tu tak ada. I tak ada konsep healing ah. Oh, kena. Tak baik. Betul tak luar sana? Jangan kena gini. Tak boleh. I selalu cakap, I kata kan. Trust yourself. Tak boleh. I kata kan. Of course lah. Cuma I rasa kadang-kadang orang healing ni macam Tak, konsep healing tu. Itu konsep Gen Z. Boleh tiket pergi Langkawi. Tapi bukan pergi Langkawi nak ke laut lah. Sebab tengok laut tu kan kononnya absorb you punya ketenangan dan sebagainya. Tapi tengok sampah stress pula kita. Cuma kadang-kadang yang konsep sendiri lah. healing orang hari ni dia pelik. Dia pergi healing, dia ada masalah, dia pergi healing, dia balik Lagi masalah masalah. sama je macam. Lagi bertahu masalah sini kan. Konsep healing tu dia individu punya. Kalau healing saya mungkin minum kopi je. Sebab itu nak kena travel lah macam-macam. Okay. Dalam dunia bisnes, saya rasa tadi cerita ni dah share dah juga. You nak balance kan dalam dunia bisnes you sebagai publisher ni. You nak balance kan antara purpose dengan profit. Okay. Macam ni you boleh seimbangkan antara kedua-dua elemen. Macam saya cakap lah. Basically, okay. Directly, I boleh bagi contoh. Okay. Every month, kita akan, every month or every 2 months, kita akan keluarkan 2 ke 3 judul. Itu memang itu kita memang jual. KPI lah. KPI. Okay. KPI. Berapa ni? 2? 2 ke 3 judul. Judul maknanya buku. lah. Okay. Maknanya Per month, setiap bulan kita akan keluarkan 2 ke 3 buku. Okay. Kenapa 2 ke 3 buku? Sebab akan ada satu buku yang I rasa buku tu dia tak boleh jual. Maksudnya dia tak hot selling kan. Okay, maknanya masa tu sebelum you nak decide untuk keluarkan buku topik macam ni, you dah check lah. Ada tahu lah. You dah buat study lah. Dah study. Okay. Contoh, I nak buat buku ada yang terbaru tentang veteran tentera kita. Okay, dia ada satu buku ni nama dia tentang Ops Gube. Ops Gube ni kita punya askar berada di behind enemy lines tahun 1978 macam tu, saya tak ingat. Tapi Ops Gube and diorang ni tengah under serangan komunis. Okay. Buku tentera memang tak sell. Orang kita tak minat baca. Melainkan dia orang lah. Dia punya Melainkan orang asli lah. ataupun peminat tentera lah. Tentera. Tapi I rasa buku tu kena ada dalam pasaran. This is my responsibility as publisher. Buku ni I kena rakamkan supaya kalau orang tak baca sekarang, nanti bila I dah tak ada, generasi lain boleh baca. But I know buku tu tak boleh jual. So I kena masukkan lagi 2 judul yang I tahu orang nak baca. Oh, to cover the profit. So itu cara Jamali susunlah penjualan buku tu. So basically yang macam I kata tadi, direct dia ialah setiap satu judul yang I rasa tak akan pergi jauh tapi kena ada dalam pasaran, I akan seimbangkan dengan 1 ataupun 2 judul yang I tahu boleh pergi jauh. Okay. So bila I jual tu I buat combo. Bagi satu kalau beli 2 dapat. Itu sebenarnya. Tapi dia punya judul tu dia sama lah. Dia bukannya topik jauh. Maknanya tak semestinya. Tak semestinya. Oh, okey. Tak semestinya. Tapi itu konsep marketing satu kecil lah. Marketing lah. Itu directly macam mana kita nak balance out retain purpose dengan profit lah. Betul. That's very brilliant. Yeah. So satu lagi ialah kalau you nak satu cara lagi yang kebanyakan orang mungkin boleh cuba ialah you jadikan purpose you into profit. Okay, ya. Macam mana nak ubah kita property tadi monetize purpose. Sebab tu macam I kata kebetulan mungkin rezeki Tuhan nak bagi benda yang kita jadi purpose kita. Contoh kita I ambil sejarah Melayu. Memang purpose I memang nak anak-anak muda tahu sejarah Melayu and kebetulan purpose tu juga boleh buat duit. Meaning bila kita buat buku, it sells. Okay. So it makes money juga. We turn the purpose into profit. Profitable juga. So dia dah jadi no longer between balancing out purpose dengan profit because two go all together. Correct. That's amazing. Itu pun kalau tak terjual memang akan terjual sebab you dah ada komuniti sendiri kan. Dan marketing macam mana? Susah tak? Lagi senang sekarang sebab ada TikTok. Ada Shopee. Penjualan tu banyak dekat TikTok ke macam mana? Saya nak tengok nanti TikTok macam mana. So far banyak dekat TikTok. Banyak dekat TikTok. Ada tak bertanya macam bila Petrox ni ada common question dekat social media ni? Apa kebanyakannya? Kebanyakannya macam itulah. How did it start? And macam ada ke publisher yang
publish hanya topik macam ni sahaja kan. Tapi dalam konteks yang sangat menarik. Tapi sebab currently kita pun tak ada direct competitor yang buat this kind of books. Ada yang buat ada yang buat geopolitik, ada yang buat ada. Cuma tak ada yang menulis cara kami menulis. Maknanya dia we call it pop academic lah. Apa dia? Pop academic. Pop academic. Okay. It's, Pop pop. So dia it's academic tapi kita like santai kan dia. It becomes pop academic lah. Is that your own terms or what? Kita punya own terms. Suka hati ya nak kena google apa. So best dia bila kita buat kita punya own terms, kita boleh kata kan, Patriots, penerbit buku pop academic nombor 1 Malaysia. Memang tak ada orang lain buat. Sebab benda tu kita orang sendiri buat. Itulah orang kata align purpose dengan business, kita take our own term. Dan berjaya diolah oleh The Patriots. Menarik kan? Satu lah orang kata susah. Kalau orang dalam bisnes mungkin ramai kata susahnya nak balance antara purpose dengan purpose ni dia lebih genuine lah. Ourself, kita punya jiwa, kita punya bukanlah marah lah, kita punya diri sendiri ni. Kenapa kita buat sesuatu bisnes? Of course number one is money, tapi a lot of run hilang dah kita punya konsep nak untung je saja. Sebab it will not give you happiness sangat, satisfaction kan. So you pun bermula dengan nak bukan nak kau untung, tapi lebih kepada misi. Purpose. Tapi lama-lama duit pula datang. Tapi I do understand ada setengah orang dia orang kata rezeki dia mungkin bukan macam cara kita. Yes. Di mana boleh je dia tempat ataupun cara dia mendapatkan duit tu bukan cara haram lah. Maksudnya duit tu maksudnya dia kerja, katalah dia kerja GLC ke mana-mana ke. Of course kadang-kadang tak kena dengan dia punya purpose. Yes. Tapi dekat situ dia punya sumber kewangan or profit. Dia boleh je daripada situ dia alihkan kepada purpose. Dia punya purpose Dia punya purpose. Itu soalan yang nak tanya lepas ni. Maknanya kalau ada maknanya pernah tak ada keputusan yang very profitable, sangat menguntungkan untuk Jamali kan? Tapi dia tak align dengan you punya value. Ada of course. So how do you maneuver around it? Sebab tu penting self-sustaining. Macam bila kita self-sustain, we know kalau kita tak buat benda ni pun we can still make Kita profit. boleh juga. Ada macam-macam cabaran yang datang yang macam offering ataupun Semestinya ada lah. of course yang more profitable, yang besar, tapi in the long run dia tak align dengan purpose. Dia tak align dengan purpose. So kita memang tak, cara untuk kita boleh menolak benda-benda macam tu bila datang ialah dengan kita pastikan kita tak terima tawaran ni pun kita still okay je. Okay, itulah self-sustain lah kan. Yeah. Tapi kalau profitable tu datang daripada keuntungan buku sendiri contoh lah kan. Tapi kita pada saluran yang kita pun tak tahu kan. Tapi tak align dengan value you. Memang mati-mati memang. Sebab for me lah, a lot of people do business, dia nak flip, dia nak jual balik dan sebagainya kan. I pun ada a few other businesses yang I buat yang memang at certain point I rasa I nak flip je, I nak jual je. Okay. Tapi Patriots saya tak boleh. Okay, kenapa tu? Patriots ni sebab dia dah jadi satu macam dan dia jadi satu perjuangan yang ramai orang support. We are here today because people trust us, people support. Kalau I katalah I flip Patriots, ada a few. In 2019 Patriots di offer ada orang nak beli ya. juta juga, tapi I tak termakan ya. Tak ada. Sikit pun tak Ada. Nampak tak? Dia kuat dia tu. Tapi ada lah sebelum ada of course. After ada yang datang nak beli company, ada yang datang nak jadi penaung, politicians ke apa benda semua kan. But no lah. Because this is actually yours lah kan. You started this idea kan. Okay. Boleh tengok buku-buku yang balik kan, dia macam penuh dengan idealisme kan. Dia punya memang konteksnya berbeza. How do you stay consistent dan sustain in this very kompetitif juga market sekarang ni dengan pelbagai jenis buku yang generally speaking kebanyakan Malaysia ni rakyat kita suka beli buku-buku yang mudah lah, topik yang senang, cinta ke all those things. Faham. So how do you stay relevant in this competitive? To stay relevant tu basically memang macam saya kata tadi lah, satu benda yang kita tulis tu benda kita minat, tapi satu lagi benda yang kita tulis tu benda yang orang minat. So how you stay relevant ialah juga dengan every year before masuk tahun depannya kita dah boleh
kita dah boleh tahu dah cycle dia macam mana. Yeah. Economic boom ke, economic slump ke, what's happening around the world, apa benda semua. And then kita boleh tahu, okay, contoh macam tahun ni, because of US-Iran punya war ni, ramai juga yang kehilangan kerja. Kita tahu people nak build balik orang punya ni. Okay. So mungkin tahun quarter 4 orang banyak nak baca buku tentang self-help untuk motivation dan sebagainya. So basically macam itulah, kita stay relevant ialah dengan kita up to date dengan apa keadaan semasa, and kita forecast mungkin apa yang orang nak baca ke depan. Okay. So that one needs a lot of discussion dengan your staff, dengan your buat survey. Saya tahu dia bukan sekadar publish buku je kan. Okay. Menarik sebab tu Patriarch kekal sampai sekarang. Walaupun publishkan buku-buku yang orang kata berat dan topik. Ya, niche lah. Dia bukan bacaan umum. Dia bukan bacaan umum, betul. Sebab tu kita nak kenalkan juga Patriarch kepada luar sana yang sebenarnya menarik. I pun lambat tak sabar nak habis dia kan. Okay, amalan budaya je. Budaya membaca memang penting. Tapi kenapa untuk Encik Jamali sendiri, budaya itu penting sangat untuk kita di Malaysia ni, terutama yang anak-anak muda sekarang? I think one thing paling penting ialah kita dalam sepanjang hidup kita takkan boleh alami semua. Okay. Sebab tu kita baca buku, sebab kita baca pengalaman orang. So kalau orang tu travel, kita baca buku dia, kita ibarat kita travel juga. Kalau kita tak ada, kata contoh, kalau you ambil accounting tapi you tak sempat nak belajar international relations, you baca buku international relations, you dapat pengalaman tu. So basically baca buku ni penting sebab untuk widen you punya perspektif. Okay, sebab we have such a short life as human beings. Kita tak boleh nak buat semua benda, kita tak boleh nak baca semua, kita tak boleh nak alami semua benda. So apa kita boleh buat ialah kita baca orang yang mengalami. Okay, faham. So kita dapat baca perspektif orang lain lah. Correct. Tapi benda tu fasa ke fasa kan? Correct. Okay, bukan umur sekarang. Mungkin ada yang baca lewat umur, yang macam mula suka membaca pada umur yang agak lewat 40 ke atas ke contoh kan. Okay, orang kata ramai juga nak cakap, kenapa rakyat ni malas membaca? So is it because diorang tak jumpa lagi ilmu yang relate to them, ataupun mungkin memang kita ni tak nak cakap kita malas. Kita bukan malas tapi budaya tu harus ditukar. I think membaca is one thing, tapi kalau macam ada setengah orang dia punya absorption of knowledge tu dia berbeza. Dia berbeza. Ada yang through writing, ada yang through audio, ada yang through visual, ada yang through pengalaman sendiri. Tapi yang penting ialah, sebab tu I rasa macam mana pun kalau you tak boleh baca bacaan berat panjang-panjang dan sebagainya, at least you can read articles pendek-pendek. Sebab yang paling penting ialah macam mana you boleh analyse situation. Benda tu I rasa skill yang sangat kurang ada disebabkan kurang membaca ataupun kurang faham apa sebenarnya intipati membaca. Sebenarnya you boleh baca buku apa je, tapi yang penting tu the analytical mind untuk you assess situation, and that's where common sense come. Sebab tu kadang-kadang kita nampak macam orang ni pandai, orang ni macam badannya tinggi tapi common sense kosong. Kan benda tu kan, because dia nampak benda tu as apa orang kata as it is. Sebenarnya pelajaran di sebalik itu lagi banyak. Ya, betul. Benda tu I ambil contoh contohnya I ambil contoh simple. Bila orang belajar kat universiti, katalah you ambil degree engineering, bila you keluar you rasa macam tak ada kerja engineer, kerja engineer semua gajinya tak bermaruah contoh. Tapi and then dia rasa dia stuck. Whereby sebenarnya the intipati belajar kat universiti tu sebenarnya bukan apa benda you belajar tu. Sebenarnya ialah how you work, you learn to work in groups. You learn how to gain info, you cari info. You cari info sendiri kan? Cari info sendiri, macam mana you communicate dengan your superior, professors, apa benda semua kan. Sebenarnya kalau you nampak dekat universiti, sebenarnya you belajar skill tu, kalaupun you tak dapat kerja di bidang engineering, skill tu you boleh bawa ke mana-mana. Sebab semua tempat pakai benda tu. So benda tu lah maksudnya you kena tahu the underlying, orang kata nilai-nilai lain yang sama juga dengan buku. Sama juga dengan buku kan? Sama juga. Cabaran paling besar bila you nak buat bisnes dalam berpaskat ilmu ni,
cabaran dia mungkin zaman sekarang ni, kita cakap, jangan cakap dulu lah. Sekarang ni mungkin cabaran paling besar kompetitor dan juga kebanyakan orang guna ni. Guna phone apa Gadget, benda gadget semua. kan. Tapi tadi Jamali dah share dah. Sebenarnya kita menang, kita stick to our purpose kita. Ya, Sebab correct. takkan runtuh lah. Kita gentar lah. Ya. Macam mana perubahan zaman kita ni. Gunalah Kindle ke, orang beli purchase berapa ringgit dolar setiap bulan kan. People will still go back to this because buku macam ni memang sesuai untuk jadikan sebuah senaskah buku, bukan gadget, betul tak? Itu cabaran paling besar lah dalam business is always as majikan kan. Ialah bila profit menurun ke ataupun sales tak berapa elok tu, dia benda cabaran paling besar ialah kita sentiasa fikir, I yakin kebanyakan majikan hopefully macam tu, dia akan fikir macam macam mana aku nak bayar gaji pekerja lah. Dia tak fikir diri dia. I rasa itu cabaran paling besar lah. Untuk Jamil sendirilah, dia fikir macam mana nak bayar. Ya. Because I tak tahu usahawan lain macam mana, tapi I bagi tahu you, one of my big purpose ialah I memang bangga kalau I kata dekat I punya office tak ada orang bawa gaji bawah 2,200. I bangga. I kalau lagi naik, untung kaya orang kat sini tak. Kalau I kata I bayar my editor like 5,000 a month or 4,000 a month, maknanya lebih daripada market, I bangga tau. Betul. I bangga. Betul. Sekali kan orang minimum minimum 17. 1.5. Sekarang 1.7 kan wajib kan. So for me, I letak as for me, I bangga kalau I boleh gajikan orang besar. Betul. Sebab I rasa I dah boleh, kemampuan tu dah ada untuk jenama Patriots kan. Saya sekarang ni The Patriots bukan sekadar bisnes tau. Bila dah berkongsi dengan Jamali, dia bukan sekadar bisnes tapi it's a movement. That I would love to be part of it. It's satu movement dan satu komuniti yang sangat hebat sebab kita memperkasakan bakat-bakat muda dalam penulisan, pemahaman kita punya sejarah Melayu yang jarang-jarang sekali berlaku dan orang suka kan topik sebegini. Tapi saya rasa topik yang kita tengah cakap ni sangat menarik sebab dia sendiri menarik minat saya untuk masuk dalam komuniti yang The Patriots ni kan. Kita punya topik hari pun orang kata business with purpose. Okay, recharge business with purpose. So, kita pun dah hampir ke penghujung podcast ni. Tapi I nak tanya dua soalan lagi. Boleh? Okay. Ramai mungkin yang nak mulakan business publication juga kan. Terutama mungkin tapi mungkin dalam genre berbeza. Apa nasihat Jamali sendiri kepada mereka? Nasihat saya simple je. Pertama dia adalah menulis dengan kerap, gunakan social media untuk perkenalkan diri. Personal branding lah. Personal branding. And kita kena bila orang baca penulisan kita tu, orang kena relate. Sebab tu pilih dalam 2-3 topik. Jangan banyak-banyak. 1-2 ataupun paling banyak pun 3. Maksudnya 3 ni je. Jangan jadi sampai semua benda nak ulas. Semua benda nak ulas, okey. Jangan sampai benda ulas. Jadi jangan mula dengan banyak lah. Mula dengan sikit. Certain benda. Dan kita suka dah betul-betul. Suka. And kita selalu tulis benda tu. Dan sebab tu benda tu yang jadi kita punya marketing. Bila kita buat buku, orang nak beli buku kita. Okay, so use social media untuk perkenalkan diri. Dan bagus dia, kadang-kadang orang ada masalah nak menulis buku panjang-panjang. Dia macam dia writer's block lah kan. Ada ramai je buat sekarang. Dia tulis kat Facebook ke dekat mana-mana, Wattpad ke mana ke. Lepas tu dia buku kan. So pun boleh gunakan tu boleh juga kan. So tu dah jadi satu buku juga kan. So itu yang pertama, market yourself. Nombor 2 adalah kalau kita penulis baru, most probably walaupun kita yakin kita boleh self-publish, because of course self-publish I bagi tahu you the profit is better lah untuk penulis. Kalau macam you menulis under publishing company, you dapat royalty saja. So tapi I would say I cadangkan untuk penulis baru better go dengan publisher dulu. Bila you dah rasa you dah ada nama, orang kenal, you nak go for self-publish, branding sendiri, bergerak sendirilah. Macam for example Harry Potter J.K. Rowling, dia macam mana, dia dah self-publish. Tapi before dia go to self-publish, memang dia cari duduk bawah publisher kan, before dia embark sendiri, betul tak? Tapi itu untuk orang yang baru mula, orang baru nak bermula bergerak dalam dunia publishing. Tapi yang tengah dalam fasa bisnes ni, pertengahan ni dah mungkin dah 4-3 tahun lah contoh kan. And they are stuck, lost, and they don't know dia punya nak navigate dia punya jalan seterusnya. Jadi
sebagai Jamali sendiri yang dah experience, macam mana, apa nasihat untuk mereka yang tengah start ni, apa yang perlu mereka buat? As publisher quite easy. Untuk penulis tu yang susah, sebab penulis kadang dia ada niche. Dari bila niche dia tu tak kena, dia nak kena nak kena ubah niche. Tapi for publisher, kalau dia dalam keadaan start tu, maybe apa yang dia boleh tengok balik ialah tengok pada niche dia, and tengok pada mungkin nak buka satu genre baru yang lebih senang diterima ramai, ataupun maybe cari penulis yang lebih prominent lah. Okay. Itu antaranya lah. Sebab sometimes kita suka ambil penulis, kadang buku tu bagus, bukan tak bagus, tapi penulis tu tak dikenali. Kita kena akui juga sometimes market ni dia suka baca tulisan orang yang dikenali. Okay. Jadi paling penting lah untuk mulakan dengan buat business personal branding dulu. Of course. Kan? Of course. And ramai je publisher, I think including us, di mana kita memang tengok juga latar belakang. Macam okay, of course yang tulis buku-buku tentang ketenteraan ni, dia taklah famous. Tapi kita keluarkan sebab dia perlu. Tapi untuk daripada aspek monetary side, kalau keuntungan memang you kena macam mana pun cari orang yang memang ada nama. Betul. Okay, kita last soalan terakhir. 10 tahun akan datang kan, message untuk, okay, ni message untuk orang yang hilang direction, kita dah jawab lah. Kita dah tahu dah macam nak reset, macam nak, kalau rasa spark ke lost ke, kita ubah balik, kita sit down dengan Cik Jamali kan. Kita reset balik. Okay, untuk message untuk Cik Jamali sendiri, apa misi yang 10 tahun akan datang, apa you akan buat, dan what will happen the next? Apa next for Patriots lah. Untuk the Patriots. Macam Patriots, I think macam I kata, before I jump into publishing, I memang minat audio visual, which is I memang minat documentary. So I memang membayangkan one day Patriots boleh start our own documentary. Yes. So visual sebab I memang orang Net Geo dan orang National Geographic lah, Discovery Channel. Tapi it's time lah zaman ni. Tapi buat dokumentari ni bukan murah. Ya, betul. Dah sampai level macam quality Net Geo tu mungkin mula kecil. Mula in-house dan apa kan. So I memang I hope we go into more than just books. We go for audio, we go for visuals, benda tu kat situ. Tapi macam mana pun my impian lagi 10 tahun, of course Patriots ni dia berkembang selain daripada buku lah. Selain daripada buku. Sebab mungkin untuk yang tengok juga, if you want to know, selain daripada buku, I juga venture into farming. Basically I punya pandangan tentang apakah asas-asas kenegaraan. Dia satu ilmu. Lepas tu dia kena ada food security lagi ni food security, food sovereignty, banyak. Itu untuk podcast industri. Itu episode yang lain lah. Tapi itu saya juga, tapi dekat farm. Topik yang berbeza. Okay, kita dah sampai ke hujung podcast pada episod kedua kali ini bersama dengan Jamali. Thank you so much. Saya rasa saya sendiri dapat banyak insight dan inspirasi sebenarnya sebagai seorang bisnes yang baru berjinak dalam dunia yang berbeza, industri yang berbeza. Tapi kita belajar banyak, iaitu you have to have your purpose before you start anything in your life. Because if you don't have any purpose, then you will lost along the way kan. Dan kita tak ada self-sustain. Betul. Apa-apa jadi, kita akan tetap kekal utuh sebabnya kita ada purpose. Okay, so thank you so much dan kepada semua yang tengah mendengar. Kemungkinan sukses itu bukan sekadar grow lebih besar, tetapi kita grow dengan purpose yang lebih jelas dan nyata. Itu lagi penting dari sekadar membawa keuntungan dalam bisnes anda sendiri. Dan ini adalah Recharge Business with Purpose. Saya Wati Fiazah. Sehingga kita berjumpa pada episod seterusnya. Assalamualaikum.